Macam tu lah Aristi petang-petang. Kosong-kosong. Mau bawa pergi depan ni. Nampak? Dah lah. Baru on tak? Ha? Baru on tak? Nampak? Saya dah buka-buka tiba-tiba terus dia. Ha? Padah lo, bawa bola apa? Ni aja. Siap lah macam tu je. Okay, hari tu kami dua mau cuci motor. Ya betul guys, hari tu kami dua mau cuci motor. Jadi motor tu motor kawan lah. Jadi kita mau cuci sebanyak beri kita guna motor tu. Okay, Betul-betul. let's go. Untuk motornya. Let's go boys. Okay. Sincere lah. Macam tu lah Aristi petang-petang. Kosong-kosong. Pakai pencuci pinggan guys. Dishwashing liquid dari Lotus kat Sarawak saya dah tahu. Lotus saya dah kat Sarawak. Ada ukui. Ada ukui. Ada ukui guys. Tapi motor tu. Mau pula servis cuci motor kah? Ish, boleh. Benar je ah. RM5 satu motor. Penat lah RM5. Tu penat. Musik pun RM10. Okay. Boleh. Yalah, benar. Si balik pokok pun. Beli pencuci dah berapa? Cuci rim guys. Cuci rem. Rem perlu cantik tu. Yang betul pun. Ya si pasal ya dia mau beri awal bah. Tapi sebab kotor mesti jadi mau beri. Yang mau cuci lo. Balik nanti 3 hari mau balik terus sudah siapa ada cuci. Dari week 1 ya. Dia pergi servis ya. Pasal si baki. Kalau pakai motor, pasal balik. Memang pergi, kadang-kadang pergi lah. Apa onnya apa? Rosak lah. Sorry. Oh. Kena sensor lah tak gelap. Oi, betul. Membawa flat. Pergilah kata. Membilas guys. Guys. Dia lama gunanya. Yalah. Berapa minit je tak? Dia lama pun cuci.
Yalah. Okay. Okay, thank you guys sebab dah langgar video kami orang. Lepas tu pastikan kita orang terus support. Kami orang akan menayangkan suasana persahabatan di USM dan juga USM. Jadi boleh komen kamu orang mau video apa lepas ni. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi. Mantap guys, mantap.